Prosa Melayu, pengajaran dalam buku perwira, berani menentang musuh. Berikut merupakan tugasan individu, analisis aspek struktural teks. Nama diberi Siti Zunia binti Ramsyah, nombor matriks D202411113354 dan kod program AT05 ISMP Bahasa Melayu. Seterusnya, berikut merupakan latar belakang penulis. Nama sebenar beliau ialah Syed Osman bin Syed Omar Al-Yahya. Beliau memegang jawatan sebagai sastrawan negara ke-9. Gaya penulisan karya beliau sering meneroka persoalan kemasyarakatan, sejarah, politik dan juga agama. Berikut merupakan sinopsis ringkas novel Perwira. Novel ini mengisahkan keberanian pahlawan Melayu di Kelantan menentang penjajah Inggeris yang menindas rakyat melalui cukai. Selepas kebangkitan Tok Janggut, muncul pejuang seperti Awang Teleng, Mat Saman dan Ali Kebal yang meneruskan perjuangan secara sulit. Kisah ini menunjukkan bahawa perjuangan menuntut pengorbanan, air mata, darah dan nyawa. Pada suatu ketika dahulu, rakyat Kelantan hidup aman di kampung halaman mereka. Namun, keamanan mula tergugat apabila campur tangan orang putih dalam pemerintahan berlaku. Tanah milik rakyat yang sejak turun-temurun tidak dikenakan cukai, kini mereka dipaksa membayar cukai oleh pihak pemerintah. Tanah milik tidak pernah dikenakan cukai sejak zaman berzaman lagi. Kami semakin susah. Tok Janggut keluar dari rumah kayu. Janggut panjang memutih, serban putih, mata tajam memegang keris. Tok Janggut bangkit menentang kezaliman demi mempertahankan hak rakyat. Janggutnya yang panjang memutih, matanya yang tajam dan besar memperlihatkan keteguhan wataknya sebagai pemimpin. Selagi aku hidup, kezaliman ini akan aku lawan. Orang ramai berkumpul di balai penghadapan. Engku besar duduk, Tok Janggut berdiri. Setelah kemenangan dicapai, Pasir Putih berjaya dikuasai. Engku besar jera menjadi raja di Pasir Putih, Tok Janggut menjadi menteri besar. Balai istana waktu malam, pelita menyala, semua panglima berkumpul. Apa fikir Datuk Panglima tentang Sultan? Adakah akan menyerang kita? Pada fikiran Pati, Engku Sultan akan menyerang kita. Sebenarnya bukan Sultan, akan tetapi orang putih yang bertenggek di Istana Baginda. Penduduk kampung menggalih tanah, menyusun kayu, membuat kubu pertahanan di bentang batas besar dan kampung saring. Benteng-benteng dibina sebagai persediaan menghadapi serangan musuh. Sekarang kita mesti bersedia. Mereka akan menyerang kita bila-bila masa. Orang sekeliling termengah-mengah datang membawa berita. Tok Janggut berdiri tegak memandang jauh. Walaupun musuh datang dengan senjata lengkap, Tok Janggut tetap tenang dan berani. Aku telah duga sejak lama. Bersiaplah, kita akan menemuinya. Askar sepoi menembak dengan sindapang. Pejuang Melayu menyerbu dengan keris dan tombak. Perang besar pun meletus.
Tok Janggut dan orang-orangnya terus menyerbu dan menikam. Rumah terbakar, asap tebal, wanita dan kanak-kanak menangis. Askar-askar sepoi itu tidak mengira apa saja. Mereka membakar rumah-rumah dan membunuh pemuda-pemuda, wanita-wanita, orang tua dan kanak-kanak. Gugurnya Tok Janggut. Tok Janggut rebah sambil memegang keris. Pejuang lain gugur di medan perang. Ramai kawan-kawannya gugur, termasuk Tok Janggut sendiri. Walaupun terkorban, keberanian Tok Janggut menjadi lambang perjuangan bangsa. Sebagai pengajarannya, kita hendaklah berani menentang musuh dan kezaliman. Seperti Tok Janggut yang sanggup berjuang mempertahankan hak rakyat walaupun musuh memiliki senjata yang lebih canggih, sehingga nyawa beliau sendiri terkorban. Berikut merupakan ringkasan peristiwa yang menunjukkan keberanian Tok Janggut atau pahlawan Melayu dalam menentang musuh. Sekian, terima kasih.